Okey, hai, assalamualaikum. Sekarang berada di Tapuk Kubir Panjil 18 bulan 9 bersama dengan kami. Jadi untuk rumah di Kubir Panjil ni, kita tengah buat progres pasal seling kapur siap ada. Nanti kita ke konkrit dia punya pelatayan dan juga buat tangga depan ni, dan insya-Allah minggu ni hari Sabtu ataupun minggu depan kita akan masuk progres untuk Cak Nekuk. Untuk progres Cak Nekuk lah. Jadi untuk rumah di Kubir Panjil ni, lepas pada kita settle Cak Nekuk, kita akan start pasal mozaik lah. Jadi untuk pemasangan selang kapur ni kita siap dah. Corak selang kapur ni dipilih daripada customer sendirilah, dia nak pattern dia lagu ni. Ada double layer. Lepas tu gak pula dia ada jenis macam pattern tepi ni lah, bercorak gitu. Dan pada bahagian dapur dia panggil bahagian tabletop. Okey. Tapi sini dia ni memang comel lah. Memang kita kata puas hati lah. Dan di sini pun dia pakai seling bercorak juga untuk bahagian living area dah. Bahagian living area. Okey. Seterusnya bilik master bedroom. Bilik master bedroom pun dia ambil jenis style bercorak gini juga. Dia ambil style jenis bercorak gini juga untuk bilik master bedroom. Ni kawasan tandas lah. Tandas dalam bilik air. Okey. Seterusnya kawasan bilik kawasan bilik tandas di sini. Pasti ada pula bilik nombor 3. Dan terakhir sekali bilik nombor 4 lah. Okey, itu sahaja. Terbaik.